Ada orang tanya saya, bang berbaloi ke tak kalau saya buat personal loan untuk beli emas? Tonton video ni sampai habis untuk dapat jawapan. Secara teori, mungkin tuan-puan boleh bagi justification untuk buat benda yang tuan-puan nak buat tersebut. Tetapi kalau kita baca buku Wang Emas, tulisan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, dalam ini sudah pun jelas diberitahu bahawa kalau kita nak beli emas, tak sesuai dan dielakkan sepatutnya untuk kita beli emas dengan duit pinjaman. Maksud kata, kita pinjam duit dengan bank, buat personal loan dulu, kemudian dapat duit tersebut, barulah beli seketul emas 100 gram. Contohnya, seperti yang ada di hadapan saya ini. Walaupun kita nampak benda ni macam menguntungkan, tetapi risikonya lebih besar daripada keuntungannya. Sebab apa? Apabila kita buat personal loan, nanti kita kena bayar interest. Dan yang kedua, ada juga risiko untuk dikenakan blacklist nama kerana mungkin ada tunggakan. Jadi sepatutnya apa yang kita perlu buat ialah kita kumpulkan dahulu duit simpanan kita, bagi cukup dahulu 3 bulan gaji simpanan kecemasan. Barulah kita fikir untuk melabur dan juga untuk menjadikan kekayaan kita itu bertambah banyak. Cuma ramai yang orang tak dapat buat ialah simpan bocor, simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit. Jadi untuk orang yang macam tu, walaupun tak cukup lagi simpanan kecemasan 3 bulan gaji, jangan risau, tukarkan siap-siap simpanan tersebut dalam bentuk emas. Sebab apa? Masalah dia bukan tak pandai menyimpan, tetapi simpan dan korek balik. Itu masalah utamanya. Dengan simpan emas, masalah simpan dan korek balik itu terus akan selesai. Di profil saya ada video 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas gram pertama dengan Public Gold. Tonton dan terus buat untuk dapatkan gram emas tuan-puan yang pertama. Kita jumpa esok dalam next video. Assalamualaikum.